Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berpuasa kepada semua yang beragama Islam. Jadi hari itu kita berada di Bazar Ramadan Satok dan kita boleh nangga begitu meriahnya suasana di Bazar Ramadan tu. Jom kita nangga. Apa je yang ada dijual, tapi kami siapa nak review sikit-sikit lah sebab memang besar dan panjang. Bazar Satok kali tu memang lebih banyak daripada tahun lepas. Mungkin kita mau nangga apa je yang ada lebih dengan lebih detail lagi, kita boleh datang ke Bazar Ramadan Satok. Jom kita tengok. Dari belah kiri tu ada jual buah-buahan, jus buah-buahan. Kita tengok sekejap-sekejap, sepintas lalu je lah. Ada udang penyet, ayam penyet. Ada apa lagi? Macam biasa roti john pun ada situ. Menu wajib setiap kali bulan puasa lah di Bazar Ramadan. Tak boleh nangkau betapa ramainya orang. Jadi kita ada laluan masuk dan ada juga laluan keluar sebelah tu lah. Tadi nak lalu pun susah. Okay. Kita jalan je dulu sengan-sengan. Ada kebab juga, kebab madu. Kita tengok dekat sikit. Lagi sana dulu. Kita jual kebab. Harganya ada ditulis itu. Berpatutan lah. Ke depan lah. Dengan kami. Jom kita teruskan. Banyak ada. Ada MJ Spring. Air tebu, air kelapa. Dah dijual apa tu? Benda tu? Kurma frozen. Ada jual kurma frozen situ. Chicken. Patut macam dia. Oh, kurma frozen guys. Ada dijual dekat situ. Dapat nombor kita. Kau tahu kah kurma frozen? Pernah makan sih? Minta ambil yang si pernah lah. Cik pernah sih. Try. Oh, kurma biasa aja. Dia ada je yang dah habis, tidak pun makanan tu dah sikit je tinggal. Biasa air Katira special Johor pun ada juga. Katira. Macam lychee kang special, homemade susu kurma, 5 sour drink, homemade cendol berapung. Bulan puasa nanggai. Tu berapa sikit tu? RM6. RM6 sikit air. Tu air apa? Oh, coklat. Oh. Oh. Okey. Dekat tiga. Best seller. Setiap tahun lah berjual stok. Tahun. Okay, hari tu kami oh. Kami dari sana. Okay. Kita tengok apa lagi yang ada di sebelah. Apa balik? Ayam gepuk. Ayam gepuk. Banyak dijual di situ. Ada beberapa gerai yang menjual ayam gepuk. Itu memang trend no? Makan ayam gepuk. Kita tengok. Dia pun tambal. Macam kami dia beli yang simple je lah. Okay, kita berbuka. Ada lagi air tu. Lauk-lauk pun ada.
pun banyak dah habis. Okay, kita teruskan lagi. Macam selalu nak sedar bah. Ikan nasi. Apa nama tu? Kemah yang terus sambung ke Datuk. Tapi kali tu ada. Tok pun meriah je. Banyak gerai kita kali tu. Dan ada pilihan lah. Ada keria tapi keria dah habis. Macam dah habis je. Oh ya kuih lain. Air. Banyak pilihan air. Ada onde-onde je. Banyak yang dah habis lah guys. Kami just nak tunjuk kemeriahan kita pun bazar tu lah. Sejaknya baru dilancarkan tadi. Oleh Hadun Satok Tok Ibrahim Baki. Paling kami suka nanggat tadi lah. Suntong tutup. Setiap kali bulan puasa mesti ada. Tok sidak tu pun dah habis sekali. Ataupun dia tengah mula lagi. Pakcik mula suntong tutup. Ada yang kenal pakcik tu kan? Tahu? Orang kampung. Okay. Lalu lagi. Kami mula live cik. Kita promote cik. Promote. Boleh kita suruh orang datang ke situ kah? Untuk coba kita pun suntong tu. Boleh suruh orang datang ke bazar tu kah? Boleh. Okey. Kita pun malam di depan sekolah Cik Buyung. Oh, kita di sial lah. Oh. Habis kami berdagang di situ. Kami mula di depan sekolah Cik Buyung. Oh, di situ dari pukul berapa? Dari pukul 1 macam ni tadi. Oh, dah start mula tu lah. Tok Sampai Sungkir lah. sampai Sungkir. Okey. Macam mana jualan hari pertama tu cik? Okey cik? Boleh lah tahan. Orang banyak datang. Oh. Kunjung banyak. Oh, okey. Tok. Lari lain. Jadi dekat kedai kami. Oh, depan Cik Buyong lah. Kan? Lepas raya kelak kami akan berniaga untuk di depan di dalam apa tu kan? Gerai aneka rasa. Oh, okey. Siapa-siapa mau try suntong tutuk sotong salim. Boleh coba gelak selepas raya. Dia aneka rasa. Dekat Facebook Sotong Salim. Sotong salim pun Facebook. Sia ada lagi maklumat lengkap. Sambal. Sambal. Ada sambal dan sekali boleh kita on try kelak. Datang ke Bazar Ramadan 1. Di situ ada sotong tutuk sotong salim. Selalu. Tu agaknya ada besar ada kecil. Oh. Tok yang kecil. Oh, okey. Okey cik. Say. Okey ya. Ni biasa berjual di depan Cik Buyong. Tanya cik. Tapi ni akan buka kedai di aneka rasa kah? Salah. Tapi yang lepas saya lah. So, kita tengok lagi apa yang ada. Homemade cendol gula apam. Situ tiap kami. Masih kami tapi dah agak kurang lah. Tadi kami pergi. Okay. Banyak yang dah habis ya guys. Oh, ni jual juga sambal ya. Ni jual. Ada teh madah teh. Oh, kami orang guys. Tadi kami pergi lah. Kami dari luar tu je. Jus tembikai. Okay, kita ada lagi sikit kemah besar. Situ. Selalu kan cik dah. Untuk memang banyak. Lebih banyak. Yang pun bazar. Yang pun ni lah gerai tu lah. Kata detik. Itu pun dah kami guys. Kami masuk. Kami tunjuk-tunjuk je lah. Untuk cendol. Lalu cendol tok nang selalu berjual situ lah. Tiap tahun lah. Tiap tahun ada. Macam kenal loh. Dia ada macam-macam asam boy, anggur, lemon, nasi cincau, mangga lemon, apa lagi? Tadi susu. Macam-macam lah. Cendol lah wajib tiap tahun ada. Tu dari tadi kami siapa nak mendekati Abang Nur Kitchen Popia Carbonara tu. Mesti nyaman kali oh. Kami orang berbeli sejak tadi. Masih je kami. Mungkin hari lain boleh try. Kita pergi ke gerai lain tengok.
Ada nasi udang goreng. Tak mau. Lauk. Si sempat masak balik kerja, boleh singgah sekejap lah beli lauk. Buahan pun ada. Banyak yang dah habis juga. Ada air tebu and kelapa muda fresh. Dan lagi air balang guys. Air tebu dan kelapa muda fresh. Nyaman. Okay, kejap lah. Untuk orang simuk kami gila datang ke situ tu memang kami lah Bazar Satok tu. Mungkin boleh datang awal sikit lah. Waktu yang bukan waktu peak hoursnya. Berpeluh-peluh je dalam tu guys. Lagi air. Sorry. Okay, tu ada jual panggang-panggang lah. Tak ada apa tu. Ikan parik sambal. Dia jadi ikan parik sambal. Pergi sok berapa harga tu? Oh, atas tu harganya. Okay, kita ada juga ayam panggang. Ayam panggang sebelah tu ada. Banyak yang dah habis. Oh, hujan lagi guys. Tadi memang hujan lebih lebat dari gini tu. Tapi memang ramai orang. Sikit lagi lah. Terbuka kak. Oh, Sikit lagi. 3 ekor je kak. 3 ekor. Kita pergi ke sebelah lagi guys. Tadi hujan juga. Tapi kali tu ni ada reda sikit tadi. Tadi lebih lebat lah masa perasmian. Tapi still ramai orang pergi guys. Taknya dah reda. Entahnya hujan balik lah. Tu ada lagi ayam golek madu berempah. Ayam golek. Situ susah sikit nak lalu, ramai orang. Jam sikit. Sekejap lah. Lalu oops. Tak ada sate. Ada sate je. Ni orang. Sebelah ni ada sate juga. Nasi Kak Vok pun ada. Tuh. Banyak ada je yang dah berkemas. Yang dah nak tutup gerai guys. So muih-muih pun ada sebelah tu. Kami dah beli sikit. Kita ada apa tu? Ayam penyet. Ayam penyet lagi. Kita ada mi pok, mi kolok, mi hun, mi kuning. Semua harga RM4 di gerai tu. Ada menu. Ada kitchen. Tu harga rahmah lah. Boleh kata harga rahmah lagi kami. RM4 je. Sorry guys, saya dah banyak masa untuk review sikit-sikit. Kita tengok secara sepintas lalu je lah contoh. Ada yang dah bersedia untuk berbuka puasa kah? Dah masak kah? So ada menu rahmah daripada Hybrid Kopi Tiam. 3 biji ban RM5. Yang tok kah? Oh. Tok berapa? Yang tadi ada macam-macam lah. Dah habis. Oh, dah habis. Kamu nanti kondok ada kan? Dah habis dah guys. Sorry. Ditambah kondok apa? Hybrid Kopi Tiam. Banyak yang laku keras hari tu. Okay.
Kami dah sampai ke penghujung lah. Tak ada juga kuih. Jual stok. Kita berada di Bazar Ramadan Satok. Untuk pengetahuan kita orang yang baru sertai kita pun live streaming secara langsung di Bazar Ramadan Satok. Yang baru saja dirasmikan tadi oleh Adun Satok Datuk Ibrahim Baki. So hari tu memang ramai, walaupun tadi hujan lebat, entoknya hujan balik, still ramai orang datang. And bazar Satok kali tu lebih banyak gerai yang dibuka kepada peniaga. Memang meriah lah, tak boleh nanggar kami ambil video macam tu lah. Nah, ramai orang. Kami jalan di luarnya tu. Ramai orang nak jalan pun susah. Beli pakai IC. Si dapat kami rasa sebab makanan macam tu nak. Okay, QR boleh lah. Moon duit now. Ha. Okay. Kita nak sampai ke sikit lagi. Ha, tok bahagian tok tadi kami belum tunjuk kita orang patut kuih. Kuih apa nama tu? Lupa. Ni ada jual kuih, ada jual nasi. Ada apa tu? Kebab. Kebab. Ada mini martabak mozzarella ayam dan daging. Oh, dah habis dah guys. Tadinya dah. Ni ada polah tadi. Kelak ambil polah video. Yang mana upah martabaknya tadi? Ada disalut dengan cheese. Tu ada je makanan macam tu. Mimi. Lauk-lauk lagi. Rami oh. Okay. Tu ada ABC lagi, ABC kacang ais. Bapak Ami Cafe pun ada. Macam ni aja tu. Pan makuih tu lupa meh. Ada lauk juga lagi masih. Banyak gerai yang dah habis jualannya. Hendaknya nak ready untuk buka puasa lagi. Jam di depan. Oh ada tu, patutlah jam. Antara tarikannya shawarma. Ada shawarma. Ada peminat shawarma kah? Okay. Pergi ke depan je lah. Okay, dah nak sampai penghujung guys. Baik. Hotel. Banyak yang dah tutup. Tak ada je lemang. Cucul. Cucul campur. Ada cucul campur je. Nasi Pakistan ini house. Ada je. Okey. Ini apa ya? Okay guys, kami dah sampai di penghujung apa? Penghujung bazar tu. Terima kasih pada menonton Suara Sarawak. And di situ je ada disediakan tong sampah recycle. Tong sampah recycle. Jadi terima kasih pada menonton. Jangan lupa follow, like dan komen di setiap social media Suara Sarawak, bukan sekadar akhbar. Terima kasih.